cakap, I cakap lah, why you crying? I nak macam fans ke apa. Lepas tu dia bisik kat Sherry. Dia bisik, dia cakap adik patah. Masya Allah. Lepas tu baru macam, oh ya Allah. Terus dia peluk. Sherry pun tak sangka sebab tak expect. Benda tu memang unexpected, unplanned. Dan bila dia cakap macam tu, dia peluk. Lepas tu dia share lah. Dia update Sherry. Adik yang seorang lagi tu dulu pernah dapat dengan Sherry juga. Dia kata ada momen berbisik dan cari tanya khabar ibu. So, happy lah. Dia kata dia rindu. Saya cakap janganlah nangis. Sherry pun nak nangis sebab Sherry macam terkejut dan tak sangka. So dia kata rindu. Macam tu lah. Dah lama dah. So momen yang peluk tu adalah setelah sekian lama tu lah. Sebab Sherry kan sejenis one, we move forward. Bukan tidak mahu ada kontak, tetapi untuk menjaga hati dan perasaan. Dia ada, kita kata respect. Tapi tidak pernah putus dari situ. Dan macam itulah. Video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.